kami mengucapkan Selamat Hari Keluarga dan Sanak Keduma. Kawa Anim boleh. Ready? Dekat atas dahi. Okay. Ready. Okay. Satu langkah ke belakang. Mudah janganlah. Cari ikan kat dalam. 20 ekor. Paman saja 20 ekor. daripada KL ke Dah sampai. Ya. Dan come. Touch. Pack a raincoat and a smile for a perfect trip with Agoda. Jemput kepada semua ahli keluarga. Kita akan mulakan majlis kita terusnya. Jadi mohon kepada semua yang ada untuk sama-sama buat persiapan untuk menanti. Hello. Hi. Seluruh keluarga dan sanak kedua untuk Hari Keluarga Haji Zaini bin Hajah Nursihan. Lagi sekali kita bersiaran di Taj Sungai Perundangan Perluasan pemilik hotel ini yang menyediakan penginapan yang selesa insyaAllah untuk kita. Walaupun lebih di akad yang disediakan oleh Taj Sungai Perundangan gembira untuk kita berhari keluarga. Wah. Ya. Hai, selamat pagi. Mer, okey Mer. Go. Okay. Right. Ujoy. Kat. Makan. Makan. Nak kena buat gaji tak? Ha? Boleh. Seluruh penduduk sementara di Taj Sungai Perundangan yang dulu buat acara bersukareka Di ujungnya. Haji Zaini. Sakut mana tadi? Ha? Sakut mana? Sakut mana? Okey. Sakut mana ya? Okey. Lambai. Kita bersama-sama kita hari ini. Terima kasih. Telah tiba. Jom sama-sama kita. Nanti. Cangkuk. Sudah makan? Dah. Dah makan. Kenyang. Ni telur.
Jalan dengan Tok Umi. Okey ke Jemah? Okey. Separuh aja, Rin. Mana? Belum start lagi berlari ni. Dah kejar-kejar macam Laki kau mana? Itu dia soalannya. Laki kau mana? Aku sambut lain jadinya. Okey kan saudara keluarga, kita berhimpun di sini. Along? Ya. Okey, Long. Ya. Sehat. Pelan-pelan yang ya. Ya, ya. Sekarang sesi bergambar. Okey, seterusnya Pak Atam keluarga. Atam Celia. Baru family kecil-kecil. 100. Seluruh keluarga. Cuba dulu. Okey, baik. Okey, cuba. Kami mengucapkan maaf Zah, jagotlah. Satu, dua, tiga. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Kami mengucapkan selamat hari keluarga dan sanak geduma. Bihira. Boleh. Okey, silakan. Zafran. Baru dilantik ya? Okey, bila 1 2026 2027. Oh ya. Oh 3 pekan terus. Okey, right. Jin. Batapeh. Steady mer, walaupun baru lepas Dia durian sampai sebonek. Okey, tolong susun kerusi untuk dua kerusi sahaja. Tadi pun tak ada. Sekali lagi seluruh Cima sekejap Cima, kita nak ambil masa lagi. Okey, isteri suami dah. Suami dan isteri anak-anak tadi. Nak bergambar semua sekali, satu kali lagi. Sebab rugi sangat kalau tak ada yang masuk nanti. Ayun. Okey, masuk dulu isteri dan suaminya di Tiga. Kami mengucapkan selamat hari keluarga dan sanak geduma. Jadi acara panjat pokok pinang. Rebut gula-gula. Jadi untuk selepas anak yang berumur 4 tahun ke bawah. 4 tahun ke bawah dahulu. Okey ya. Dengan ini saya rasmi membuka gula-gula ni ya. Siapa nak tahu?
tudung gula-gula ni. Siapa yang terbalikkan malam tadi kalau perhati betul-betul ada. Banyak dia menang. Okey? Okey, ada lagi? Ada siapa lagi? Okey. Tengok saja. Cari apa simpan? Kalau simpan plastik. Tutup sampai habis coklat Okey, lepas coklat. Okey, mana gula-gulanya? Okey, gula-gulanya kita akan tabur. Tunggu kiraan 1 2 3 baru sampai Sabar, betul. Sabar. 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 Okey. Okey. Okey, ready? Bersedia? Okey, ready? Okey. Good job. Oh wow. Okey, kembali ke garisan kuning. Kita nak tengok siapa yang paling banyak. Okey, anak-anak je, anak-anak. Anak-anak dah penjaga di belakang anak-anak di depan. Main nama. Mana Aidan? Aidan punya. Okey. Lagi. Pandai lagi. Wah, banyak. Siapa yang menang? Banyak di depan, kakak. Siapa yang menang? Oh, bagus. Ini dah.
Okey, selepas ni dah siap. Afran, awak punya mana? Okey, dah siap. Okey, pandai. Nama dah ada kan? Nuha punya mana? Nuha. Ni Nuha punya. Okey, Cakap banyak. Okey, nanti kita Banyak. kira dulu. Pengadil kira dulu. Nanti siapa menang kita beritahu. Balik. Wah, cantik. Okey, nah, nanti kita bagi. Jangan. Okey. Kalau nak bagi, ini wakal-wakal. Jalan kali. Ha? Kira dulu. Okey, baik. Okey, seterusnya acara untuk teka air. Untuk kanak-kanak bawah 5 hingga 12 tahun. 5 hingga 12 tahun. Sila buat satu barisan di belakang sana. Sebaris ni 5 hingga 12 tahun. PIC-nya yang akan dipimpin oleh Din dan Dila. Satu barisan 5 hingga 12 tahun. 5 hingga 12 tahun. Tua dah kan? Depan sikit. Kalian depan sikit. Okey, 5 hingga 12 tahun. Dengan nanti Acik Din terangkan nanti. Okey, Din. Depan lagi. Okey. Acik Din akan terangkan macam mana cara nak main. Tengok Acik Din. Acik Din. Ha? Aidan lagi. Wah, aiskrim. Okey, macam ni cara mainnya. Kotak ni ada 4 jenis warna dan jenis makanan. Air lah kan? Air. Pula kan? Nanti kena susun. Faham ke? Okey, ada lagi umur 5 hingga 12 tahun. Anjay, jangan perasan. Okey. Tak boleh tak? Okey, jom. Kita Dia ada sesumpak tu. mama ayah boleh tolong doa lah. Oh, satu je betul. Kau biasa. Betul lah. Okey, salah. Dia. Ada apa orang? Salah. Ke ada ni percubaan kedua. Ada kan? Dua betul. Dua betul. Dua betul. Okey, baik. Dua betul. Rasanya betul. Satu betul. Satu betul, Anur. Okey, lagi sini. Yang betul tu datang. Second round. Kalau pusing tak boleh. Okey. Tak ada betul. Okey, ada betul. Apa nama Naura? Yang betul tu lagi. Naura. Ya, kan. Naura. Kali dia orang ni. Ikut tiket lah. Wah. Tak ada betul. Cuba lagi. Pergi belakang balik. Ica. Tengok mata abang. Jangan beli aja. Susun ni. Lagi. Okey, cubanya baik lagi. Lagi, satu. Insyirah. Oh, cantik lah. Alamak. Satu je betul. Dah. Kita dah bagi cepat. Anjur tinggal. Yang itu betul. Itu betul. Okey, itu betul. Ada kacau. Okey, susah nak tiga. Susah nak tiga. Okey, itu Ipah. Okey, lagi Ipah. Lah,
Okey, lagi kakaknya. Okey, doktor. Doktor dah buang-buang yang salah. Yang betul. Buang yang salah. Okey. Yang betul. Okey, mungkin Boris, sekarang. Okey, semua betul. Yang pertama kali. Okey, turun balik. Turun balik semua. Yang pertama kali. Okey, hafal dah. Tukar tu kita ada tukar dalam tu. Okey. orang ni pun bukan berjaya sangat. Tengok mati cipat. Hati kejap. Okey, hati kena susun tau. Okey. Okey, 1, 2, 3. Kaki pandai tu balik kaki bro. Dekat mana tu? Okey, lagi. Letak je. Okey. Okey, tak ada yang betul. Ada pusing belakang. Okey, dah. Okey, next. Okey, terus ya. Siapa yang menye? Jaan. Betul. Nanti Okey, 2 betul. Lagi. Okey, betul semua. Lagi 3 orang. Banyak acara lagi. Kita lagi sampai ke bawah. You can do it. Boleh. Boleh. Okey, Nara selesai. Okey, Nara, go Nara. Janganlah dia cakap. Lagi. Mana Ci? Semua tengok. Okey. Lagi satu. Lagi 1. Okey, 1 betul. Satu betul. Okey, Zara. Yes. Okey, Zara. Okey. Zara. Mana? Betul semua. Okey, ini pusing yang kedua ya. Berbeza Zara tadi pusing yang kedua. Zara. Okey, lagi 2 pusingan. Ini pusing yang kedua, satu lagi. Belum lagi Kak. Belum lagi. Okey, sekali lagi. Ini masih sedap you je. Alamak. Semua salah. Lagi. Okey. Cepat, you can do it. Mengantuk anak aku main. Allah Akbar. Tak ada yang betul. Okey. Satu je betul. Betul stay. Okey. Alah kakak. Okey. 2 betul. Letak pula. Jangan ubah. Yang tu dah betul. Botol tu biar. Yang tu biar. Yang tu. Ini sedih. Ini dia. Ini kasihnya tadi. Okey. Okey, sekarang kat mana? You can do it. Tempat pasar. Lagi satu mana? Alisa. Okey, betul semua. Cara targa sampai mata. Sabar.
Satu lagi. Ika, cepat. Ika. Okey. Jap. Asal, jangan. Minum dulu. Ayo. Oh no. Merah. Oh, tak haji. Lagi. Okey. Okey, lagi yang kedua. Sini. Baik, tangkap. Lagi. Boleh perang. Cukup dah. Habis dah. Okey, dah habis untuk acara. Okey, ini hadiah bagi adik-adik pemenang kutip gula-gula. Kita semua ada hadiah yang masuk tadi. Kita bagi sagu hati dulu. Sagu hati. Okey, sagu hati ya. Sagu hati. Kita jemput adik Aidan. Paling baik. Jujur orangnya. Ambil hadiah kat tu. Dapat juga kita. Okey, seterusnya adik Elvina. Mana anakku? Mana Elvina? Hadiah sagu hati dengan kutipan 40 coklat. Ambil hadiah, dapat hadiah. Ni nombor berapa? Tu. Ni nombor 3. Terima kasih. Lagi satu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Okey, seterusnya adik Musa. Mana Musa? Dengan kutipan 41 coklat. Kutip, ambil hadiah dekat tu. Ambil hadiah. Ambil hadiah. Dia atas punya tau. Suat tu karipap. Ambil. Tangan kanan. Nak coklat. Tak nak coklat, nak karipap. Oh, Zaidi, lepas ni hadiahnya bagi gula-gula je lah. Bagi attract yang gula-gula. Ambil gula-gula. Bagi balik. Okey. Mariam ambilkan. Sabar je lah. Seterusnya, tempat kelima. Jatuh kepada adik Mela dengan kutipan 80. Kecil-kecil. 80. Ambil hadiah. Ambil hadiah kat tu. Hadiah. Ambil ni. Tanyalah macam mana kau ambil banyak tu. Laju dia. Mak dia tolong ambil. Okey, tahniah. Seterusnya, tempat keempat. Adik Mariam. dengan kutipan 91. Ini anak Muaz. Mana Muaz ni? Training dah malam tadi. Okey, gaut ke? Okey ya. Tempat ketiga jatuh kepada adik Zafran dengan kutipan 98. Oh, ini boleh laju tadi ni. Habis celah kaki orang ni. Memang tamak betul. Salam ambil hadiah. Cakap terima kasih. Terima kasih Atuk.
Share tu. Okey dah go. Okey, nombor tempat kedua jatuh kepada Adik Nuha dengan kutipan 119. Ini terpaling tamak. Terpaling tamak Bukan tamak ni, expert. Celahkah seorang muda ambil juga. Tahniah. Salam dulu. Okey, Mana satu dia nak pegang mata tu. Ada. Okey, tahniah. Okey, Johan. Okey, Johan jatuh kepada dengan kutipan 121. Coklat jatuh kepada Adik Saleh. Ini super extra. Paling tamak. Salam. Salah tu. Dalam diam tu paling penuh. Untuk bagi hadiah. Ni hadiah besar. Okey, tahniah diucapkan terima kasih pada Aja. Okey, itu je untuk Aja. Okey, seterusnya kita nak select untuk pemenang hadiah teka gula-gula Kak Noi. Pemenang hadiah teka gula-gula Kak Noi. Silakan Kak Noi. Okey. Boleh mak anjang boleh lah. Mak. Boleh mak. Okey, tukar kepada Along Okey, sebenarnya kan uncle dia ada kat bawah tudung ni. Siapa yang golek tu sebenarnya boleh nampak. Okey, jumlah dia adalah 616. 616 ada dekat bawah tudung balas gula-gula tu. Itulah strateginya. Tapi sebenarnya ada yang dah nampak. Tapi tak jelas. Kak Noi, kita nak cari berapa pemenang. Okey, sekarang ni kita yang paling hampir lah kan. Kita ada hadiahnya pun ada 5 je. Mudah tu. Oh, salah. Dah. 616. Sebab saya bagi range 500 ke 720. Tapi jauh lah hinnya tu, jauh sangat tu. Jauh sangat hinnya. Sebenarnya nak dekatkan lagi tapi dah kata ada 600 ke 700 okey. Ada orang kata jangan. Sebab kesian yang dah. Okey, jom. Pemenang pertama. Belum. Video dia. Pemenang pertama adalah Zia 610. Mana Zia? Ikut dengan Mak Ayunya sekali. Mak dia tulis. Ikut sekali. Okey, well. Okey, hadiah pertama. Hadiah pertama kepada Zia 610. Okey, tengok kamera Zia. Paling dekat dia. Aduh, jauh lah kita. Paling dekat. Aduh, ya. Dia beza 6. Kita letak 2 lebih pada harga tu. Okey. Pemenang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kongsi. Dia punya sama. Dia meniru, kira tak kira. Oh, tak kira. Sama. Macam mana? Sebab dia sama. Letak balik dalam palang kira-kira. Kena ambil gula-gula balik kat budak-budak tu. Okey. Macam mana tu? Kita nak kira macam mana? Duduklah Kak Noi, penat lah Kak Noi. Berapa Kak Noi? Betul, jabun ni. Dah tak ada. Along lah jabun. Tak, jabun ni. Along cabut yang keempat. Okey, kita akan cabut. Cabut yang pertama ni adalah nombor 4. Start nombor 4. 5. Pilih. 4 lah. Pilih Itu nombor 1. Oh, Along cabut. Okey, nombor 4 siapa? Mak buka. Okey, nombor 4 dimenangi oleh Okey, bagi Along sebut. Akmal. Akmal. 620. Allah, jauh dah.
main hadiah. Terlajak dah tu, tak boleh terlajak. Terlajak dah. Dia kena bawa 616 tu. Okey. Nombor 3. Nombor 4. Betul. Okey, bagi Along sebut namanya. Nombor 4. Tadi nombor 5. Tadi nombor 1 yang first. Ini kita yang ni daripada bawah lah. Okey. Okey, nombor 4 dimenangi oleh Eliana. Eliani 620 juga. Eliani. Siapa? Eliani, ayo budak-budak je dapat ni. Mana? Ini anak Anis ya. Okey, anak Anis dan anak Anip. Okey. Paris saja. Okey, lagi dua. Nombor Lagi 3. dua. Nombor 3. Imani, ayo budak-budak lagi. Mana Imani? Ini beradik, alamak. Ini adik-beradik ni. Mak dia yang tulis ke apa ni? Okey, yang satunya tu nak suruh Cik Ahmad yang cabut. Okey. Satu lagi tu Tutup Cik Ahmad mata. cabut. Cabut, tutup mata. Cik Ahmad azan dulu, azan. Okey, Cik Ahmad. Umumkan apa Cik Ahmad? Ayu ni. Oi, Ayu ni. Ayu ni. Dia undi 600. Okey, baik. Ayu ni. Terima kasih. Habis. Dah Faiz mana Faiz? Okey, jap. Okey, itu je. Terus dengan Nak panggil siapa pula? saya panggil pula. Cik Jarah lah, Cik Jarah dekat situ dah. Siapa nak sampaikan? Boleh Cik Jarah? Jarah Boleh Cik. Jarah sampaikan hadiah. Puan Hajah. Hajah Zahra. Ida Sabor. Belum menang lagi. Belum menang. Fadil Kadin. Faiz. Panggil semua yang main tadi, kita ada sagu hati. Oh ya ke? Okey, semua yang main teka botol tadi duduk berada dekat depan ni, dekat atas gelanggang warna hijau ni. Semua yang main tadi. Tak, yang main teka botol. Kawan yang berasa cepat sangat. Siapa? Anur. Okey, duduk. Okey. Zara kan dah menang tadi. Udah lah tu Zara. Depan sikit. Okey, silakan Den dan konco-konconya untuk mengumumkan siapa pemenang acara teka botol. Okey, selepas ni ada acara baling bola, baling kelapa untuk acara kanak-kanak, lepas tu dewasa. Banyak tu. Okey, mesin. Kan sagu hati. Oh, sagu hati. Ini nombor berapa ni? Pemenang dulu. Okey, pemenang dulu. Banyaknya hadiah Nombor orang. 1. Untuk pemenang nombor 1, Apa nombor 1? Koris. Koris? Tak ada. Koris menang. Adiknya tak nak lagi Koris. Aduh, adik dengan Tom, adik dengan Tom. Adik. Salam. Salam kecil. Dah. Nombor 2, Inani. Imani. Salam Mak. Okey. Nombor 3, Zara. Zara.
Nombor 4 Alisa. Alisa. Nombor 4. Okey, tak apa. Video jalan terus. Nombor 5 Ica. Yang belum dapat hadiah, bangun berbaris. Yang belum dapat balik. Yang dah dapat pegang hadiah. Yang dah dapat pegang hadiah masing-masing ni sambutnya. Alisa. Okey, pegang dulu. Yang belum dapat sini. Sini. Okey, ambil hadiah. Ambil satu. Ini belum jalan ah. Dapat. Jangan kalah. Nora sini. Ya, belakang. Lagi. Okey. Lagi satu. Habis. Ada lagi tak? Ada lagi yang belum dapat ke? Yang dapat. Ada yang main. Abang, tunjuk dapat ke? Mak pun dapat juga. Mak. Okey, Pak, seterusnya apa? Okey, untuk seterusnya acara kategori kejap, mana handphone? Kanak-kanak. Baik. Acara seterusnya ialah acara bowling. Cuma dia tidak menggunakan bola bowling tu apa nama dia? Itulah bukan bola bowling ya. Kita akan kasih bola tu kepada bola hijau. Pinjam. Dan juga bola merah. Okey, baik. Peserta ni terbuka kepada pink. Mana bola pink? Bola pink. Tadi mana? Bola merah tu? Balik. Baik. Kamu boleh nota ke balik ke lirik ke apa juga tak kisah. Tetapi sentuhan bola pertama sahaja ya. Contoh baling. Okey. So itu adalah hadiah untuk kamu. Tapi kalau terlepas kena barangan kedua, ketiga tak kira lah. Buka ni hadiahnya. Okey, baik. Hadiah mana? Dia nak buka kena. Okey, baik. Okey, kakak. Okey, baik. Apa tu lah? Agak suka lah. Paling sirah. Okey, dapat. Baik. Dapat air sekali, ambil air sekali. Ambil botol air sekali. Okey, kejap. Ambil aja, baikkan. Kejap. Okey. Kejap. Undur sikit. Undur sikit. Kaisang putih ni, kalau putih ni. Right, cun. Okey, baik. Itulah kalau nama rezeki kan. Kita mana sangka bola tu boleh U-turn pula. Ranopo tak ada, U-turn tak ada, dia boleh pusing kan. Sekejap. Semula. Urus sikit. Ambil tenaga. Buat lantaran tu. Dapat pecah warna. Ambil. Sana tu. Baik. Okey, go. Ada lagi harapannya. Banyak lagi. Putus harapan. Okey. Yang depan ni ambil. Mana-mana pun boleh. Bola hijau pun boleh, bola merah pun boleh. Baik. Okey, tanya.
Okey. Fokus. Sikit. Tambah. Kita buat cubaan kedua nanti. Okey, undur belakang dulu. Nanti kita bagi peluang kedua. Bagi abang belakang tu. Boleh. Okey. Okey, ambil. Okey, Tania. Beres, Bo. Sikit. Pandai dia. Tapi itulah. Okey dah, go. Isi dah. Okey, cuba. Aduh, sayangnya dia melintas saja. Oh, nyaris gol. One more. Okey, dapat pencet warna. Rapatkanlah. Rapatkan sikit. Bagi peluang. Kita memang nak bagi hadiah semua ni. Kalau boleh semua dapat ni. Kalau tak dapat nanti kelam dengan Cik Amy. Claim. Tuntut dengan Cik Amy. Okay, come on. Sikit lagi. Apa tu? Blembok. Balik boleh buat. Depan lagi ni. Gambar putih ni. Alright. Okay, fokus. Ya. Sikit. Biar dulu. Yang kadang ada U-turn tu. Oh, tak ada U-turn dah pula. Okay, mama. Pandai. Kita dah atas lama ni. Tiga garis. Mantap apa? Mantap Pak Abu. Lagi sekali. Aidan. Lebih. Aidan belum. Alah, makan durian dengan rambutan. Apa poin dia? Mudah je ada. Bayangkan. Panjang satu perenggan. Satu perenggan macam ni Bayangkan tu yang buat sampai berjaya. Pandang sana, tak boleh. Nampak. 5 second. Lepak lebay. Wah. Ni macam pantun lu Grab. Dan membeli tahu. Manalah tahu. Masa datang. Masih dah time. Okey. Pusing ke sini, duduk kat sini. Okey, ini rapat sikit. Okey. Boleh kan? Kemon hari 10 juzuk kot. Pakai mulut je pun. Mula dari sekarang. Okey. Dah. Saya ambil lagi boleh. Okey, boleh tak ada masa lagi. Kita bagi masa seminit suku. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Abang tak minta terang
Papa si. Si Papa si baga. Apa dia cakap tu Raju? Dah belum? 10 second. Okey. Okey, masa datang. Okey, tunggu sini. Encik Adam, sini. Ngadap. Okey. Ready? Dengan cara seterusnya. Orang yang dengar tu boleh. Baik dah. Dapat. Sama. Okey. Dia boleh teka apa yang awak buat. Okey. Tenggiling dah. Yang tu tenggiling dah. Rambutan. Okey, betul. Pergi. Pakai. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan. Bisa jalan. Teka je. Dah. Ada sikit. 10 second. Saya pergi. TV. Naik. Masukkan. Beli. Rambutan. Makan. Masa datang. Okey. Adam kurang. Adam sana sikit. Penonton tak nampak ni. Ajak sini. Ajak bila terima isyarat dia ada Ajak boleh teka. Ni boleh teka. Beranggut boleh sebut, boleh teka. Boleh cakap dengan dia betul tak. Kalau dia tak betul dia boleh cakap lagi. Dia boleh sebut apa yang dia buat tu. Bukan aku. Teka lagi. Teka je apa yang dia buat tu. Ano yung palay kayo? Betul orang tahu. Dah. 10 second. Hantam menjai. Ketemu je. Okey, masa datang. Tengah sikit. Penonton tak nampak ni. Duduk sini. Okey, gula Fahim. Foto Fahim. Okey, dia boleh buat aksi. Fahim boleh teka apa yang dia buat. Boleh cakap pelan-pelan nanti boleh cakap kan. Pergi. Kotak. Cakap je sampai dia dapat jawapan. Pergi. Beli. Ada yang penting. Saya pergi beli kotak naik basikal. Beli kotak naik basikal. Apa tu? Apa aja apa yang boleh memahamkan? Durian. Makan. Saya pergi buat yang asli je. Bagi dia teka. durian. Buat apa?
Pergi beli. Okey, 15 second. Pergi beli. Naik basikal. Naik basikal ke motor? Oh, slow beli. Ni apa? Berenang. Okey, masa datang. Okey, tepuk tangan. Okey, kita dengar jawapan. Baik. Okey. Okey, kita dengar jawapan dia dulu sebelum kita bagi jawapan yang betul. Okey. Tengah sikit. Okey, jawapannya apa? Saya pergi beli buah naik basikal. Saya pergi beli buah naik basikal. Okey, saya pergi beli buah naik basikal. Okey, saya pergi 1 2 beli ada, basikal ada. 4 jawapan yang betul. Daripada okey. Jawapan sebenarnya siapa? Saya pergi kedai naik basikal, beli petai di kedai Pak Lepai. Okey, saya naik basikal beli petai di kedai Pak Lepai. Okey, baik. Okey, mula dari sekarang. Mulut jangan. Rasakan. Jaman dia mestikan. Masa dah time. Okey. Orang yang ketiga. Apa sikit orang ketiga? Orang ketiga. Okey. Mula dari sekarang. Mulut jangan sebut. Buat gaya sahaja. Mulut diam, mulut tutup. Saya cakap. Okey, orang ketiga. Keempat. Dekat sikit. Dekat sikit. Betul. Dekat sikit. Okey, terima isyarat seterusnya. Oh, jauhnya dulu. Dekat sikit. Dekat sikit je lah. Mulut janganlah. Tangan je. Baik. Mulut tutup. Yang lompat ke baru. Mulut tutup. Kena tutup pakai mask ni. Oh no! Naik basikal. Okay, naik basikal. Saya naik basikal. Rumah. Kedai. Beli tolong. Hantam je. Orang yang kelima, last. Okey, sini sikit, tengah sikit. Sana sikit. Sini sikit. Okey, terima isyarat seterusnya. Orang terakhir, mulut diam. Mulut nak kena tutup ni.
Ini juga. Mulut dengan bunyi. Isyarat saja. Ah. 15 second. Okey, time. Okey, kita dengar jawapan dari kumpulan perempuan. Sudah, sabar. Kita nak bagi dia bisik. Hilang sikit. Ingat? Ingat? Okey, jawapan dia? Saya naik basikal di kedai membeli bekal. Pandainya. Okey, saya pun. Saya naik basikal pergi ke kedai membeli bekal. Membeli betai. Okey, semua bukan betai sebab nak akan hujan lagi. Okey, jawapan yang betul? Saya naik basikal pergi ke kedai Pak Lepai beli petai. Okey, jawapan dia 5 betul. Tahniah. Senang. Ni. Juara dulu lah, kita bagi juara dulu. Okey, dijemput kepada tim juara perempuan. Silakan. Siapa boleh? Saya nak bagi nama lah. Pergi kat sana nanti ambil gambar. Okey, seterusnya kita jumpa Abarul. Abarul, Kak Noek request Abarul untuk menyampaikan hadiah kepada naik juara. Okey, dijemput kepada naik juara kumpulan lelaki. Oh, dapat sekor kucing tu. Lepas ni kau pernah main sekolah ramai. Maksudnya nak kena kumpul induk semua. Bagi tahu sendiri. Okey, terima kasih diucapkan kepada